Oi. Oi, Ustaz. Syok nak bagi makan unta. Ada orang bagi pisang. Pisang-pisang ranum ni banyak. Allah jatuh pula. Tu duk fikir ni nak buat apa pisang. Saya ni kalau nampak pisang, saya memang teringat cokok pisang lah. Oh, Ustaz. Ni Ustaz. Nak bagi makan lah. Lah ni saya nak tanya. Bila kita puasa ni, bolehkah saya pergi berenang kat sungai kat depan kampung? Bukan takat berenang lebih. Naik unta pun boleh. Puasa ni apa pun kita boleh buat. Yang penting kita jaga perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Tapi apa pun sebelum kita sembang panjang, kita kena pi dapur tazkirah Ramadan dulu. Okey Ustaz. Tak sabar Ustaz. Cok kodok pisang, favourite saya. Okey Ustaz. Pisang pun ranu lah. Okey. Kita ni pun makan satu sikat dah tadi. Dia tak puasa. Jom. Kita puasa, jom Ustaz. Episod ke-7 Tazkirah Ramadan. Ui Ustaz, sikit je bahan hari ni. Sebab yang kita nak buat hari ni adalah cok kodok pisang. Menu hari ni coklat pisang. Kami panggil cok kodok pisang lah. Ada orang panggil jemput pisang. Jemput. Mudah. Tapi kalau letak je ni, tak sempat sejuk. Dah hilang? Sikit lah. Memang macam tu lah. Sebab ni kegemaran ramai. Dan senang nak masak. Tak payahlah cok kodok pisang pun beli. Dengan rasa tepung je, pisang pun tak rasa. Kan? Kalau tak puas hati, saya tengok macam mana nak masak hari ni. Okey, hari ni kita di House of Kambing juga. Dan kita akan mulakan dengan lenyek pisang ni. Pisang, tepung. Kalau saya pisang, tepung dengan gula lah. Okey, sebelum tu sambil nak minta habis lenyek pisang tu ramai dengan tangan ni. Macam ni boleh? Boleh lah. Apa tadi duk keliru apa tadi tu. Tua cencok sikit. Lepas habis tazkirah Ramadan ni harap tak celaru dah lah. InsyaAllah Ustaz. Lepas tu kena selalu buka puasa. Ni kena Ustaz. ramai macam geram orang ni. Geram. Okey Ustaz. Bila kita berpuasa ni, kita masih meneruskan kehidupan kita lah. Yalah. Kan? Tak pergi kerja, kita pergi. Macam katalah petang-petang, saya duduk mandi kat sungai tu. Masuk bulan puasa, petang-petang saya nak pergi mandi sungai juga. Boleh tak Ustaz? Dia mandi sungai. Bukan takat mandi sungai. Ada orang duk celaru lagi teruk pada habis. Mandi shower boleh tak puasa? Tak ada dalam mana-mana mazhab. Mandi ni membatalkan puasa. Jangan duk celaru teruk kan. Mandi ke, mandi shower ke, mandi bathtub ke, mandi kolam ke, mandi sungai ke, semua tu tak membatalkan kecuali dengan sengaja sambil menyelam, sengaja minum air. Memang batal lah. Peribahasa tak apa. Tapi buat betul-betul tak boleh. Itu tak boleh. Jadi tak ada masalah lah. Tak ada masalah lah kalau nak berenang. Kan? Cuma mungkin orang kata berenang ni guna banyak tenaga. Kan? Lepas berenang dia terus rasa lapar. Allah dia kata macam mana ni? Apa ni? Dia pula pergi berenang tengah hari. Ingat gua panas ni. Dia rasa dah buka puasa. Yang tu kalau lah dia tahu dengan dia berenang tu nanti dia tak larat. Dengan dia apa cakap mengundang mengundang dia buka puasa. Payah dia pergi berenang. Lain kan kalau memang itu dia punya, mungkin dia ahli sukan, kena buat training kan, semua kan. Itu dia pasti orang yang ada stamina yang kuat. Tapi manusia ataupun mungkin orang yang kerja dia menyelam ke, hak yang api kutip apa tu mutiara. Tapi kadang-kadang dia rasa penat. Ada tu kerja dia nak baca dah. Jadi dia seronok-seronok kan ni. Tu seronok. Ni kerja dia. Yang tu kalau dia dah penat sampai tak larat, sampai boleh menjejaskan dia rasa dia boleh pitam ni. Ataupun tak pitam lah. Kan? Yang tu boleh lah buka puasa. Memanglah dia boleh buka puasa. Tapi bukan boleh buka puasa lepas tu dia burn macam tu lah. Dia kena qada lah. Musafir tu pun kena qada lah. Bukannya dah tak puasa, lepas tu relax Saya boleh jawab macam ni jugalah. Boleh respon ni soalan ni pasal berenang. Tapi mungkin lah ni kita tengok orang yang kerja buruh fasak buat bangunan, buat kerja tu. Masa hari biasa dia boleh berhenti minum. Buat bendang ke. Buat bendang. Kan.
Kalau hak kerja pejabat ni lain lah. Dia tak apa angkat pen. Jadi kalau hak yang macam tu, Ya. kalau sampai tahap dia dah lembek, dia pun dah tak boleh dah. Kan? Boleh buka lah kan. Sampai menjejaskan kesihatannya. Darat kan. Apa pun. Puasa ni kan untuk melahirkan hamba Allah yang bertakwa. Ya. Untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa tu apa? Ialah kita tahu kita ni kita beriman dengan ghaib. Itu maksud takwa. Takwa. Kan? Kita berwaspada, berhati-hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takut Allah murka. Takut Allah tak terima amal kita. Itu maksud takwa. Okey. Jadi puasa ni betul-betul nak tengok orang tu takwa tak takwa. Sebab dia je tahu dia macam mana. Dia je tahu dia larat tak larat. Tahu dia larat macam mana. Dia yang tahu dia tu keadaan macam mana. Dia je tahu kalau dia buka puasa tu. Dia kira dia dengan Tuhan tu. Itulah kata puasa. Ya. Sebenarnya masing-masing kena orang dulu kata apa, tepuk dada tanya selera kan. Tepuk dada tanya iman. Kan? Tunjuk mana iman dia kepada Allah SWT. Kalau kadang-kadang orang tak apa lah, ustaz sembang pandai lah kan. Macam kami. Ni saya nak kata macam tu lah. Masing-masing tahu. Masing-masing tahu. Ya. Ustaz. InsyaAllah. Ni nak tambah tepung kan cukup? Okey. Ustaz rasa macam nak tambah sikit lagi tepung. Ni tadi kita makan berebut. Buat banyak sikit. Saya nak berbual juga. Pula sikit. Tu ya. Boleh lah. Ngapo? No, good ya. Kita gaul le. Okey. Okey lah ni, sebati dah ni. Okey lah tekstil dah ni. Okey, tunjuk sikit Ustaz. Nampak. Dan minyak pun dah panas. Okey. Boleh masukkan. Okey. Cantik. That boy. Okey. Wish. Ni kena kira ni Ustaz. Supaya nak bagi dua. Kalau boleh banyak sikit. Nanti tak cukup kita makan berdua nanti. Baik. Okey Ustaz, sambil kita nak goreng. Okey lah, sambil nak goreng. Kan? Ada lagi. Jangan risaulah, banyak keliru ni. Keliru. Bila puasa ni saya tengok ada banyak makanan yang tak ada pada bulan lain. Ayak kastira lah, segala jenis murtabak, jenis ayak, jenis kuih, berendam, tak berendam, semua dah. Dia jadi pesta makanan. Ya. Dan kadang-kadang orang beli sampai tak cukup macam hari ni. Yang kali tak habis. Jadi apa komen Ustaz dalam ni lah, di dalam keadaan pesta makanan ni? Saya punya komen lah. Pertama, orang yang berniaga. Saya punya nasihat. Ya, bagus orang nak cari rezeki lebih sebab nak raya kan. Betul, nak raya. Raya kan, dia berniaga cari lebih. Tapi supaya nak cari rezeki lebih tu, nak berkat, niaga tu orang kata apa? Niaga lah dengan jujur. Masak tu janganlah ala kadar. Kan, sampai tak ada rasa apa kan. Sampai macam-macam lah kan. Kelipat angin. Kita duk biasa masak. Kita tengok masakan orang, kita rasa kalau dia sendiri dia nak makan tak? Kan. Agak-agak lah kalau nak ni pun. Lepas tu dah lah jual. Harga pun boleh tahan. Kan. Jual bazar Ramadan tapi harga restoran. Kan. Jadi bagi saya itulah nasihat saya lah. Pada peniaga. Pada peniaga. Yang kedua, macam saya ni. yang membeli ni. Membeli ni pun dengan keadaan ekonomi pun barang mahal. Tambah tu yang mahal tu hak yang belum masak. Apa yang dah masak ni lagilah mahal kan. Betul, dah siap lah. Dah siap ni. Balik. Kita pilih beli patut-patut badan lah. Padan-padan. Janganlah sampai beli keterlaluan sangat. Kita ni perut besar tu juga. Ya. Ada pun kan. Dah Ramadan dah 30 hari. Betul tak? Ya. Maksudnya bersederhana. Tapi saya yakin ramai orang bersederhana lah ni. Tak ada lah sampai membazir. Sebab dia lah orang pun
Bagak juga semua duk timpan duit nak raya pula kan. Ya, nak bagi duit raya lagi, baju raya lagi. Betul. So bila Ustaz dah sebut bab peniaga tu kan, kan ada yang netizen ni. Ya. Dia kata tak boleh ni beli kepada peniaga yang tak tutup aurat. Ataupun yang bukan Islam. Betul Ustaz? Kita nak beli bazar tapi beli kat depan ni. Boleh ke tak boleh? Beli kat orang bukan Islam, tak ada masalah asalkan dia halal. Ni tak ada masalah. Berjual beli dengan orang bukan Islam ni tidak ada masalah. Sedangkan Nabi SAW sendiri pun berurus niaga dengan orang Yahudi. Ada. Dia hukum ni satu hal lah. Kalau tanya hukum, boleh tak boleh? Boleh lah. Kan tak ada syarat pula orang yang berniaga tu kena tutup aurat ke apa ke kan. Makanan tu lah. Kira-kira dia berniaga tu dia punya, bukan dia pergi curi orang. Dia boleh lah berniaga benda tu. Kita beli pula dengan duit kita yang halal. Tak nak masalah. Berlaku pertukaran, berlaku transaksi tu. Cukup syarat semua. Sah lah jual beli tu. Cuma kalau kita preference, orang panggil kan, pilihan. Kadang kita mungkin lebih selesa nak beli kepada orang kata apa, orang yang beragama sikit kan. Secara zahir kadang tu. Kan kita tengok secara zahir, kita preference masing-masing lah. Tak ada lah mesti kata wajib ataupun haram. Dari segi hukum tak ada lah, dia tak ada efek hukum. Dia tu lebih kepada pilihan. Dia bukan ada apa-apa aspek hukum. Faham. Lepas saja buat ni lah, buat isu je kot. Bila kita buat ramai. Buat ramai ni semua. Jadi dia pilihan masing-masing. Itulah pilihan. Masing-masing. Itulah. Jadi kita belilah sederhana, kita pilihlah. Ikut pilihan sendiri. Selesa macam mana. Okey. Dia berkilat-kilat tu. Ni kita berangkat dah. Tak habis nak tolong angkat. Saya angkat. Alah. Kita makan ni, kita tolong lah. Itulah. Paling kurang. Ida semua Ustaz buat. Aduh. Kalau jemput dengan jari tu, dia lagi cantik lah. Yalah. Dia bulat elok. Tak apalah. Okey. Siap. Kita punya lecok kodok pisang. Simple lah. Itulah kita punya resipi hari ni. Dan saya sendiri pun, kalau ada kurma dengan lecok kodok pun dah jadi bang. Jadi. Jom kita pergi buka puasa. Jom. Habis buat. Jom. Alhamdulillah Ustaz, kita dah sampai dah masa nak berbuka. Dan kita punya kodok pisang pun dah siap. Ni lah. Sementara masih panas ni. Lagi pun nak dekat buka puasa dah. Ya. Okay lah. Agak cukup lah untuk kita buka puasa. Tapi saya rasa tak cukup. Kita cuba. Ni memang favourite. Nak kena berhubung dengan Ustaz ni. Inilah. Dari Ustaz ini pun kita dah sembang pasal macam mana kita nak berpuasa tapi meneruskan aktiviti harian. Katanya tadi pasal berenang, pergi bazar dan sebagainya. Jadi mungkin Ustaz nasihat kepada saya dan kawan-kawan. Okey, Amit dan para penonton. Puasa adalah satu ibadat yang tak sepatutnya kita jadikan alasan puasa tu untuk tak meneruskan kehidupan seharian kita. Hiduplah macam biasa. Buatlah aktiviti harian kita macam biasa. Macam bulan-bulan lain lah. Pergi kerja ke, kalau yang pelajar pergi sekolah ke kan. Kalau yang buat kerja apa, buatlah kerja ada sehari-harian. Ataupun kalau kita kata tadi macam ahli sukan. Tak kisahlah apa pun. Buatlah. Puasa sehabis kemampuan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala tak membebankan hamba-hambanya melainkan apa yang dia mampu. Kita buat setakat mana mampu, habis sampai dah tak larat pun. Kan, sampai dah rasa macam nak pitam ke, nak pengsan ke. Itu barulah kan. Apa pun kena tanyalah. Kena nilai diri sendiri. Kita ni layak dah buka puasa. Itu sebab memang puasa ni nak melahirkan orang yang bertakwa. Kan? Kalau kita faham perkara tu, maka kita akan berhati-hatilah. Kita taklah mudah-mudah tak larat je buka puasa, tak larat je buka puasa. Cuba. Puasa, cuba. Sehabis boleh. Itulah
Itulah orang kata apa, ibadat dia kat situ. Ibadat dia. Tengok takat mana kita boleh teruskan, boleh taat. Itulah. Lebih kurang. InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah saya cuba Hafiz baik. Okey Ustaz. Dah Ustaz. Nak azan dah. Jom. Okey, Ustaz. Kita ada Bismillah. semua ni. Bismillah. Ambil ataupun. Bismillah Ustaz. Oh, macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Anda mencari tempat berbuka? Datanglah ke House of Kambing. Macam-macam ada. Kambing goreng, kambing bakar, ayam dan macam-macam lagi. Harga berbaloi, rasa sedap. Jadi pastikan anda datang dan cuba House of Kambing sebagai tempat berbuka. Jadi tempah meja anda hari ini. Kalau lambat, tak dapat.